Milo. Milo. Oi, tengok tu. Oh, dengan ni kan. Setelah 3 hari di Aonang, sekarang kita orang on the way ke Hat Yai. Jarak perjalanan dari Aonang Krabi ke Hat Yai lebih kurang 300 km dan mengambil masa lebih kurang 6 jam untuk sampai, termasuk refuel minyak dan singgah beli refreshment. Di Thailand, terkenal dengan Amazon Cafe. Outlet Amazon Cafe ni kebanyakannya terletak di stesen minyak PTT. Konsep kafe ni menarik walaupun dekat stesen minyak, kafe dia orang cantik dan kemas. Jom kita tengok apa yang menarik kat Amazon Cafe. Di menu-menu dia. Sweet level, no sweet. No sweet. That's sweet. No, this one. No. Oh, 0% sweet. No sweet. Not sweet. Sweet. Okay. Yeah. Ada lagi dekat mana? Ada kek, ada macam biskut. Only ice. Kita orang start travel dari Aonang Krabi tadi agak lewat. So kita orang expect sampai ke Hat Yai awal malam. Okey, kita sampai Hat Yai. Malam juga lah kita sampai. Check in dekat Buri Seribu Boutique Hotel. Hat Yai sangat popular bagi orang Malaysia. Ada banyak aktiviti yang korang boleh buat dekat Hat Yai, macam shopping, tengok gajah dekat Changkem dan semestinya favourite korang, makan. By the way, kita orang pun ada beberapa kedai dalam bucket list. Korang tengoklah video ni sampai habis. Buri Seribu. Sampai je Hat Yai, kita orang terus ke hotel dan settlekan urusan check Kita in. dah check in dekat Buri Seribu. Okey, kita tengok. Katil macam biasa, ada burung. Ada burung love macam tu. Macam biasa, Thai, dia orang suka konsep toilet jenis boleh nampak dalam ni. Lepas rehat dan bersihkan diri, kita orang nak keluar cari dinner. Pergi ke Cacak Fosi. Kalau ada parking, anak-anak kedai tu pun ada lagi. Ada lagi kan? Tengok Google review macam masih ada lagi ya. So let's check it out. Okay, jom kita dah sampai ke Cacak Fosi. Okay, kita nak makan dekat kita nak dinner dekat Cacak Fosil. Ni lah, Cacak Fosil dekat jalan apa? Wih, ramainya orang. Dia halal restaurant. You can see. Boleh cakap Melayu? Boleh sikit-sikit. Boleh sikit-sikit? Okey. Silakan. Silakan. Ya. Menu apa sedap lah? Cacak, roti Cacak roti. canai. Roti canai. Ya. Ada lagi ke belakang ni tempat? Ada. Silakan. Dekat Cacak ni dia tak ramai Malaysia datang. Tengok dia buat roti canai. Roti. Ui, roti ni. Ni semua dah habis lah. Habis. Kita tarik satu. Ya. Saya tarik sejuk kan? Sekejap ya. Terima kasih. Tadi kita orang order roti gula. Kalau dekat Malaysia ni dia macam roti tisu lah. Tapi dia macam nipis lah. See-through. Tapi kalau kat Malaysia roti tisu kita tinggi. Kat sini pergi Giant Ice. Ni kita orang ada order kupuk leko. Tengok macam yang biasa-biasa je. Okey, kita punya nasi bubur pun dah sampai. Chinese tea ni, kedai ni dia provide free lah. Selesai kita orang dah makan dekat Cacak Fosil ni. Okey, alhamdulillah boleh. Orang ramai lagi. Okay, kita nak gerak balik hotel tidur. So kita orang breakfast lewat. Dia orang dah kemas. Salad bar. Kita orang baru habis breakfast. Buri Seribu ni dia serve breakfast non halal. Kita orang breakfast basic je lah, macam roti, buah-buahan, omelette dengan kopi lah. Hari ni kita orang nak jalan-jalan pusing Songkhla. Jarak perjalanan dari Hat Yai ke Songkhla mengambil masa lebih kurang 45 minit. Kat Songkhla ada banyak juga tempat-tempat menarik untuk dilawati. Ada Songkhla Zoo, ada beberapa viewpoint cantik, tapi misi kita orang nak ke Samila Beach je. Dah hari hujan, nak ke Songkhla.
Right, kita dah sampai dekat Songkla. Kita nak pergi jalan tengok. Ya, ada kuda. Kuda. Dia ada kuda. Ramai ya dia punya suasana. Tak bising. Burung. Ombak. Suasana di Songkla. Macam jual-jual. Jual apa? Jual telur. Sana macam ada street food. Okay, ya, kita dekat ikonik Songkla. Ada ni, ada Bombay. Ramai orang bergambar kat sini. Order apa dia? Berada tu. Satu cup sini. Golden Hamid. Apa tulis ni? Mission. Ada pencemaran bunyi sikit kat sini. Macam. Okey, hari nak hujan. Lama terpaksa berangkat dulu. Cuaca hari ni tak menyebelah kita orang. Kita orang terpaksa gerak dulu dari Samila Beach. Dengan hujan lebat dan ribut petir, kita orang mengambil keputusan untuk balik ke hotel je. Okey, kita nak pergi ke Deca Katot. Katot Deca tu balik pula. Nak makan ayam goreng. Ayam goreng fried chicken. Fried chicken with sticky rice. Ni dia, Katot Deca. Katot Deca. Okay, nampak. Orang Malaysia banyak juga makan kat sini. Kita tengok. Kita nak order apa yang ada. Waalaikumsalam. Roti apa roti? Roti canai ada? Ada roti roti apa yang bukit? Roti tisu. Roti tisu. Roti bukit. Yang bukit tinggi tu. Kita tengok apa yang Katot Deca ni ada. Tak ramah. Sini ada green. Ayam goreng. Ayam goreng. Goreng. Ayam goreng sebab nama ayam goreng. Kaitot. Nama kedai ayam. Kaitot tu ayam goreng kan? Kaitot mana Kain ayam. goreng. Ayam goreng. Sekarang orang tak ramai lagi tapi table-table ni banyak yang dah tutup. Right, air kita orang sampai. Air cayan madu. Ui, tengok ni ah, bui dia. Wow. Goyang-goyang tau. Right, order kita orang dah sampai. Ayam goreng dengan nasi biryani. Ada telur bungkus, ada shrimp cake. Shrimp cake, ada udang goreng tepung. Ulut ayam dengan dia punya condiment. Okay, kita orang pun ada order ikan tiga rasa. Ikan tiga rasa dia. Ui, dia tahan ni. Power besar weh. Siap ada tulis apa ni? Tengok dia hard ni. Timun dia pun bentuk hard. Ui. Suasana So makin sweet. Suasana makin ramai. Ya. Benar dia. Eh, jom kita sambil makan. Kita orang hari ni heavy duty punya ni, heavyweight punya. Ni kita orang order apa roti ni dapat tadi? Roti bukit. Roti bukit. Dia macam tengok tu. Macam lava gunung berapi. Ada krim, ada krim, ada pisang, ada ni apa Milo, macam Milo. Milo. Oi, tengok tu. Wah, dengan ni kan. Wah, you happy now? Yeay. Ui. Ui. Eh, you cuba ni.
Jom, sambung makan. Kenyang. Kenyang. Harga pun boleh tahan lah. Okey lah. Tapi kalau order less spice, still spicy. Itulah. I'm struggling with Thai food. The level Dia of punya- spiciness dia memang hardcore lah. Tapi tak kurang spicy pun. Ui, spicy. Dah kenyang dinner, puas dengan keserapan makanan yang kita orang order tadi. Sekarang kita orang nak ke Asian Night Bazaar. Asian Night Bazaar ni salah satu tarikan pelancong untuk shopping. Night market ni agak besar, korang boleh habis berjam-jam kat sini. Kalau korang pandai tawar-menawar, korang boleh dapat dengan harga yang murah. Time kita orang datang ni bukan hujung minggu, so relax lah sikit. Suasana night market ni pada hujung minggu penuh sesak, parking pun susah nak dapat. Ini berapa? Kita kondo. Night market ni sebenarnya 2 tingkat. Tingkat atas adalah bahagian makanan. Ada juga makanan-makanan halal dijual. By the way, kita orang masa ni punyalah kenyang lepas dinner kat Cafe Leca tadi. Nak naik atas pun malas dah. Ni batik ke? Batik Thailand. Batik Thailand. Ya. Yang black tu. Ini berapa? Hari ni, hari terakhir kita orang di Thailand. Setelah 14 hari berada di negara Gajah Putih ni. kita nak Untuk lunch, kita orang nak dimsum darurat. Restoran dimsum ni serve dimsum halal. Restoran ni juga terkenal dengan pelancong dari Malaysia dengan kata dimsum diorang sedap dan murah. Jom kita tengok apa yang menarik. 2 orang. Duduk kat meja. So, jangan pilih meja bulat. Dia goreng juga lah. Dia goreng dulu tadi yang korang. Wah, ke apa? Oh, belum lah. Belum masak lagi kan? Ya. Ada kaya, ada kacang. Ayam barbecue tak ada. Ada ayam merah dengan ayam sirawang. Ayam Syirawan. Yang mana sedap? Ayam Kalau ramai ramai ayam sirawang. Syirawan yang mana? Ini ayam sirawang. Ayam sirawang. Boleh satu. Ini ayam merah. Ni pedas ke? Ayam merah tak pedas. Tak pedas. Ayam Syirawan pedas ke? Ya, tak pedas ni. Yang ni. Yang sirawang ada 2 rasa. Ini ayam merah juga. Ini ayam merah. Oh, ayam merah ada 2 color. Ya, tapi roti dia tak sama. Ini kacang. Kacang. Ya. Ini ubi keladi. Ya, ini kaya hijau panang. Yang hitam ni. Ya, kaya hijau panang. Oh, hijau pandai. Kaya pandai. Ini sumai sotong. Sumai soto. Ini sumai udang. Ini sumai ketang. Hitam. Sumai 3 rasa. Soto. Ini mi sedap juga mi. Sumai apa ni apa? Ini udang. Oh, ni udang. Ya. Udang, sotong. Sotong. Ini ketang. Ketang. Ini ikan semong.
Yang ni berapa baht yang ni? Ni 15 baht. 15 baht. Ya, ini ada cidawang dalam dia. Ada cidawang. Ini ada cheese. Oh, cheese. Okay. Dan ini sotok udang. Lusuk dumpling sedap. Kita masak separuh. Mana sup dumpling? Lusuk dumpling. Situ. Ya, sedap. Oh, okey. Apa ini dulu yang Minyak ni dulu. tu apa yang? Ha? Ni apa? Ya. Ni apa? Yang itu udang kilo tepung. Kuicang. Kuicang. Ni ada inti apa dalam dia? Dia ada ni nama dia apel ayam tulang masin. Oh, telur masin dia. Ada ayam juga lah dalam tu. Ayam. Telur masin. Cendawan. Cendawan. Ada cendawan. Cendawan. Ya. Kuicang panggil? Ya. Kuicang lah. Ha, okey. 12 baht ya. 12 baht. 20. 20 baht. Ya, ini tulang separuh. Ini udang, ini udang. Boleh? Ya, ini nama timsang kalau adik yang sitting siap ya. Aha. Adik yang duduk nama ni nama timsang. Oh, nama dimsum. Ya. Okey. Alright, terima kasih dek. Okey. Tadi kita orang ada order gyoza steam. Gyoza eh. Okay, gyoza kita tengok apa gyoza ni. Dia macam ni, macam dumpling. Tapi dia cakap goreng tadi. Bawah dia. Bawah dia katanya dia fried. Oh, jangan nak. Tak. Oh, dimsum. Ni pedas tak? Padat. Pedas ya. Ni sos spicy ya. Pedas. Ini suka lah makan pedas. Thank you. Ini sekarang order dah lupa lah nama. Tapi macam-macam lah kita order. Ada kuicang, ada dimsum, ada kuih bau. Saya makan, kita nak berangkat. Okay, kita dah check out daripada hotel Buri Shrip. Sebelum gerak menuju ke border Bukit Kayu Hitam, kita orang nak shopping dah sikit kat Kim Yong Market. Pasar Kim Yong ni banyak menjual snack, berbagai jenis kacang, dried fruits dan juga buah-buahan. Harga pula boleh dikatakan murah compare dengan tempat-tempat lain. Jom kita tengok apa yang menarik. Boleh tu tau. Berapa harga? 200 1 kilo. 200 1 kilo. Tak apa. Baru. Yang ni apa? Apa beza? Sama, same. Ni berapa? How much? 400. 1 kilo. This one got seed or seedless? Seedless. Huh? No seed. Oh, no seed. Okay, thank you. Kabungkan. It's okay. Thank you. Ooh. Excuse me. How much this one? The cherry? For 1 kilo. This one from where? US or Australia? Chile. Oh, from Chile. Okay. Kacang goreng berapa? Gajos goreng. Ah, how much? Ini 105 lah. 105. 106. Ni berapa? 500 gram ke 1 kilo? 100 100 berapa? 106. 106 lah kurang. 106. Yang ini besar, kurang 200 baht lah. 200 baht. Kalau 1 kilo berapa? 400 lah. 400. 302. Yang ini 300 lah. Okey. Yang ini berapa? Sekarang kilo 100 baht tadi. 1 kilo 100 baht. Okey. Thank you. 2 kilo 160. Belum besar 190. Jadi nasi. Sekarang kita orang dah gerak menuju ke Danok, border Malaysia Thailand. Dekat Danok nanti kita orang plan nak singgah makan dulu sebelum cross border masuk Malaysia.
Dekat area sempadan, jalan agak busy. Banyak kenderaan, banyak lori-lori kontena. So kena hati-hati drive kat sini. Okay, kita nak makan dekat Nulala Restaurant. Banyak geng-geng motor datang sini. Tengok stiker daripada geng-geng motor Malaysia kot. Dia tak ada harga jadi. Kita ni makan RM5. RM4. Satu bat. Ni apa ni? Ni berapa ni harga dia? Nulala Tom Yum Danok ni kita orang order veggie cakes 2 bungkus. Lepas tu dia ada bagi ni apa? Dia ada bagi free lah, free ulam-ulaman. Ada kita order daging bakar, air kelapa, air kopi. Air kopi dia sebelit kan? Okey, somtam dah sampai. Alright, somtam minum. Makanan semua dah sampai. Okay, sana tu lepas pada tu Malaysia. Sekarang ni dekat Danok, Thailand. Kita orang kat Thailand ni banyak lori. Kedai kacang nama dia. Kedai kacang. Bon voyage. Tulis bahasa Selamat bahasa jalan. France kan. Depan ada bahasa Melayu. Selamat jalan. Thank you. Okay. Tadi dah tanya orang immigration. Sepatutnya kalau passenger ramai ke apa, kena drop tadi, kena turun dekat immigration counter ni. Driver je yang boleh Driver datang je dekat bawa kita. immigration box ni. Tadi dah tanya orang immigration tu, ada bagilah kita orang. Okay, dah selesai dah. Check out Thailand. Nak masuk Malaysia pula. Okay. Alhamdulillah tadi okey. Return custom form here. Ada custom form apa? Check nanti tu. Ni lori. Okay, so tadi lepas immigration Thailand tu, check passport. Siapa yang bawa kereta kena return custom declaration form. Rasa untuk yang bawa kereta kan, yang Nama yang sama dalam grant. Bukan grant, dalam outbound tu. Inbound outbound form tu. so ni nak pergi ke immigration counter Malaysia pula. Kenapa dia tak masuk? Okay, dah lepas dah, semua dah masuk dalam Malaysia. Okay, Alhamdulillah dah balik dah kita ke negara Malaysia, negara ku yang tercinta. Dah 2 minggu di Thailand.